Hari ini nak tunjuk satu rumah. Owner kata sudah serah pada ejen 6 bulan. 6 bulan masih tak jumpa pembeli. So dia orang tak boleh tunggu lagi lah. So dia jumpa I. So hari ini nak bawa orang pergi tengok rumah ni. Kenapa 6 bulan tak boleh jual. Jom. Okay, location ni actually sangat strategi. Dekat mana? Dekat Bukit Indah. Bukit Indah kalau you tahu memang strategi. Sebab sini ramai orang pergi Singapura, dia akan cari Bukit Indah. Tapi kenapa 6 bulan masih tak jumpa pembeli? Ini I pun pelik juga. Jadi hari ni nak tunjuk I rasa macam mana. Okay, rumah ni I rasa first I nampak sini, I nampak satu isu lah. So mungkin yang ada facing junction. So ada facing junction selalu ada orang risau macam ada feng shui punya isu. So orang tak nak. So lepas tu I tengok rumah ni ada yang facing west. Facing west orang ada yang tak suka juga. Okey, ini I boleh faham. Tapi ini sudah tak boleh ubah lah. Tak akan saya tak tukar rumah kan. Tak boleh tukar. Ini sudah fix punya, tak boleh buat apa. So apa yang kita boleh buat? Okey, so I nampak yang rumah ni dia ada sikit basic punya renovation. Okey, tapi nanti kita akan buat modify. Contoh, kita akan cat satu rumah kasih cantik. Lepas tu second, mozaik mungkin kita akan tambah. Kasih mozaik sampai luar. Dia nampak lebih cantik sikit. Lepas tu dalam kita pergi tengok, oh original lah. Okay, so biasa orang ni selalu nak cari rumah yang sudah siap. So nanti kita akan tambah pasal ceiling, kasih cat semua, nampak lebih cantik sikit. Okay, memang original lah. Taper top semua tak ada. Ini ada orang suka, ada orang nak sendiri design pun boleh. Bawah satu toilet, atas satu bilik bawah, belakang lagi okey, ada satu space untuk washing machine. Dengan sini pun ada satu tanah kosong lagi, boleh nampak. Kalau nak extend pun boleh. Sini angin sangat kuat loh. Sini kalau orang suka cari ada angin kuat punya tempat. So rumah original tak ada apa. Okay, so selalunya owner nak jual satu rumah. Kenapa rumah yang tak boleh jual cepat? Ada yang berapa isu. Ada yang mungkin dia punya location issue, okay, atau yang dia punya condition issue, okay. Yang penting mungkin yang satu isu yang itu marketing issue. So marketing tu yang selalu kita kata dia punya exposure dia tak cukup kuat. So kalau kita sini punya company, kita VP sini, kita ada ramai agent akan post ini rumah. Lepas tu mana-mana tempat, mana-mana platform pun akan nampak kita punya rumah nak jual. Jadi buyer pun boleh senang dapat. Okay, so korang kalau ada rumah nak jual, ada yang rumah sudah jual lama tapi tak jumpa pembeli lagi, mungkin ada yang isu. Okay, you orang tak tahu, boleh PM saya boleh tolong buat set makan. Terima kasih.